kat tangan Iman ni ada satu water pump daripada Hyundai. Okey, water pump ni nama dia submersible pump, yang mana dia akan membantu korang untuk mempercepatkan membersihkan kolam, longkang ataupun mana-mana kawasan air yang bertakung. So, yang kawasan rumah dia selalu banjir ataupun dimasuki air ataupun ada kawasan-kawasan yang bertakung, korang boleh gunakan water pump ni untuk keluarkan air daripada kawasan tersebut. Memang sangat-sangat cepat, memang sangat-sangat memudahkan. Okey, penggunaan dia pun secara automatik sangat mudah. Korang just plug je. Okey, plug pun kita sediakan plug 3 pin, dan cara penggunaan dia senang saja. Korang just masukkan je water pump ni dalam kolam ataupun tempat air yang bertakung, dan korang biar je dia berfungsi. Okey, sebab apa? Dia ada satu pelampung hitam ni yang menjadi tanda aras untuk kegunaan dia. So, korang tak perlu risau. Korang just masukkan je water pump ni dalam kolam ataupun kawasan air yang bertakung. Dia akan sedut air melalui di bawah ni, dan dia akan keluarkan air di bahagian atas. Okey, so siapa yang tengah mencari water pump ni untuk memudahkan korang keluarkan air yang ada dalam takungan, so cepat-cepat grab, dan korang tekan link kat bawah ni. Korang tengok harga berapa yang korang dapat. So, siapa yang berminat, cepat-cepat tekan link sekarang, dan jangan lupa like dan share video ni.